Hari ini saya nak tunjukkan apa beza kurung pahang dan kurung riau. Okey. So ini bahagian kurung pahang ni di bahagian badan, lengan, pesak atas dan pesak bawah. Okey, so bahagian badan ni dia ada lipatan di situ dan bahagian pesak lipatan di sini. Okey, so kurung pahang ni dia straight jadi ke bawah badan dia. Dan dia punya pesak ni biasanya bahagian bawah ni biasanya 4 inci atau 5 inci. Okey, so beza dia dengan kurung riau. Kurung riau ni bahagian di sini lipatannya, bahagian badan dia ni kita akan masukkan 1 inci. 1 inci ke tepi. Okey. So daripada bahu ni kita akan buat garisan lurus 1 inci, masukkan 1 inci ke bawah. Okey. So dia tak sama macam kurung pahang dia lurus ke bawah. Kurung riau ni dia ada masuk 1 inci, so sengit ke bawah. Okey. Tapi dia punya bahagian pesak bawah ni akan lebih besar. Contohnya kalau kat sini 4 atau 5 inci, biasanya kurung riau ni pesak dia akan pergi ke 6 inci atau 7 inci. Dia memang lebar bahagian pesak bawah ni. Di bahagian badan kecil sedikit, tapi di bahagian pesak dia lebih besar. Itu beza dia.